Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Kasinda Zahira, wartawan TV PSS SMK Syukurau. Pada tanggal 15, 17 dan 18 April 2025, telah berlangsungnya acara Sukantara peringkat SMK Syukurau bagi tahun 2025. Sebanyak 3 acara yang dipertandingkan pada pagi ini, iaitu acara lari 100 meter, lompat jauh dan lontar peluru. Mari kita saksikan bersama-sama. Ini kita berdiri bersama, semangat membara di dalam jiwa. Di lapangan ini kita semua menjadi bintang untuk kolektif kita. Lari laju, capai impian, tinggalkan jejak, buat kenangan. Semua bersatu penuh harapan di bawah bendera kemenangan. Sorakan semua, dengar getarannya. Dari hati kita kuat bersama. Dalam kalah menang semangat tak pudar. Kita juara selamanya bersinar. Lari laju, capai impian, tinggalkan jejak, buat kenangan. Semua bersatu penuh harapan di bawah bendera kemenangan. Keringat ini saksi usaha, jatuh bangun tak kira berapa. Semua untuk satu, satu untuk semua. Di atas pentas kita bersorak gembira. Lari laju, capai impian, tinggalkan jejak, buat kenangan. Semua bersatu penuh harapan di bawah bendera kemenangan. Keringat ini saksi usaha, jatuh bangun tak kira berapa. Semua untuk satu, satu untuk semua. Di atas pentas kita bersorak gembira. Gembira, gembira. Lari laju, capai impian, tinggalkan jejak, buat kenangan. Semua bersatu penuh harapan di bawah bendera kemenangan. Assalamualaikum. Bersama saya, Cikgu Najwa. Silakan Cikgu. Waalaikumsalam. Okay. Adakah ini kali pertama Cikgu terlibat dalam pengurusan acara sukan di sekolah? Ya, kali pertama. Apakah perasaan Cikgu apabila diminta terlibat dalam pengurusan acara sukan Tara buat kali pertama? First, excited sebab pertama kali kendalikan sukan Tara. Sebab sebelum ni tak pernah. First time baru jadi cikgu. Second, seronok dapat tengok pelajar-pelajar bersungguh-sungguh buat semua acara yang ada dalam sukan Tara ni. Jadi seronok. Terima kasih. Bersama saya Cikgu Zaharuddin selaku Setiausaha Sukan. Silakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah persiapan untuk Kejohanan Sukan Olahraga SMK Syukurau bagi tahun 2025? Persiapan yang dirancang untuk Kejohanan Olahraga SMK Syukurau 2025, kita telah adakan beberapa persiapan, terutamanya dari segi pengurusan dan juga persiapan padang. Dari segi pengurusan, saya selaku Setiausaha Sukan telah merancang dari segi perjalanan, tarikh, masa dan juga AJK, serta dari segi persiapan tempat seperti yang kita dapat lihat sekarang, penyediaan trek, 8 lorong, 400 meter dan juga beberapa persediaan tempat yang lain. Apakah nasihat Cikgu kepada atlet yang akan menyertai acara sukan olahraga pada tahun ini? Nasihat saya kepada atlet-atlet yang akan menyertai kejohanan kita pada kali ini ialah bersukan bersungguh-sungguh, lakukan yang terbaik kerana kita akan pilih
pemenang dari kejohanan ini untuk mewakili sekolah ke peringkat daerah nanti. Dan seterusnya, andai kata pelajar kita berkualiti, kita akan terpilih ke peringkat negeri Perak. Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Semoga semangat kesukanan yang ditunjukkan oleh para pelajar dapat dipupuk dan memberikan motivasi kepada masyarakat. Saya ingin juga berterima kasih kepada kru-kru TV PSS yang bertugas pada hari ini, iaitu Amira, Kaisara, Iman dan Pojan sebagai jurukamera, Humaira sebagai pengarah dan Anissa sebagai editor. Sekian sahaja daripada saya, Kasih Nur Zahirah, wartawan TV PSS SMK Kurau.